Terima kasih kepada High Voltage Productions Yang Berhad selaku penaja dari segi fasiliti, proses pembangunan dan kru produksi podcast ini. Jadi sehari ini saya bersama dengan seorang yang saya sangat hormati, iaitu Cik Wan Nurul Hazirah binti Wan Al-Kamarsyah, Head Sports Dietitian untuk Selangor FC. Bukan panggil Red Giant. Red Giant tu nama syarikat. Tapi kita punya nama komersial Selangor FC lah, Selangor Football Club. Okay. So kalau kita nak cerita, you kerja dengan siapa? Red Giant ke Selangor FC? Nak senang, Selangor FC. Selangor FC. Baik. Jadi ni dietitian boleh tengok lah. Orangnya insyaAllah dietnya cukup terjaga. Alright. First of all tak ramai orang tahu dietitian ni kerja dia apa. Sebab bila orang sebut perkataan diet ni, dia fikir diet ni jaga makan. Ataupun diet ni nak kurus. Betul tak? Okay lah. Tak, ini yang orang fikir lah. Orang kebanyakan. Betul. Dia tak faham maksud diet ni. So boleh tak cerita sikit actually first kali macam mana boleh jadi sports dietitian untuk Selangor FC, which is bukan tim yang biasa-biasa juga tu. Okay, it started 2021 actually. 2021 ni sebenarnya I used to become a dietitian dekat Melaka. Okay, dekat Pusat Rehab Pekeso, become head of department dekat Oriental Hospital dengan Pusat Rehabilitasi Pekeso, Melaka. So dekat situ bukan setakat jadi clinical dietitian, but I set up department, especially kat Rehab Pekeso selama lebih kurang dalam 7 tahun. So kat situ banyak jumpa ramai injury, especially in terms of the player rugby, badminton. Banyaknya sebenarnya surprisingly hockey actually. Now hockey, footballers tak banyak sangat. So I think from there they headhunt me lah. Sebab they are actually Selangor FC looking for someone that boleh lead diorang punya department, because they are actually looking for someone yang set up department. Macam tu. At the same time, I pun ada kawan yang memang cakap, tak nak ke pergi dekat bahagian sport, sebab diorang fikir macam rehab nutrition, rehab dietitian dengan rehab sport dietitian ni sama. So actually buat pengetahuan semua, dekat Malaysia ni kita tak ada macam spesifik, okay, you belajar sport nutrition dekat universiti, tak ada model tu, tak ada modul tu, kita belajar sendiri. So bila dekat Rehab Pekeso pun I belajar sendiri semua. So belajar, ambil course sendiri, fork out your own money, semua pergi kursus overseas, online semua. So from there, kebetulan memang nak balik sebab arwah mak sakit, so memang nak balik Selangor sangat lah. So daripada situ came about 3 to 4 stages of interview. Alhamdulillah rezeki lah sampai ke hari ni. Yeah. So seronok lah jadi dietitian untuk sport. Mana lagi susah? Masa rehab ke atau masa dekat sports punya setting? Each of because sebelum ni pernah jadi marketing nutritionist, pernah jadi clinical, a few HOD for a different hospital. I think each of the role akan ada dia punya, orang kata tu, challenges lah. So challenges, every day you ada challenges. So I tak boleh nak kata ni lagi susah daripada sana ke. Overall setiap satunya ada challenges dia lah. Okay. So ramai orang mungkin dia fikir, alah kerja dietitian ni senang je, benda boleh google, takkan menu tak boleh tengok. Buat je lah plan tu. Sekarang boleh tanya ChatGPT je. So actually the reality of dietitian yang jaga high performance punya athlete, yang memang banyak wear and tear dia, and dia punya training yang sangat berat, game yang banyak. So actually macam mana reality as a dietitian? Adakah, because from what I know, you are the head of dietitian, betul? Head of sport nutrition unit lah, sebab I ada nutritionist, ada chef, ada dietitian. So means ada ramai orang yang jaga diet diorang ni semua. So boleh tak cerita actually? Okay, sebenarnya banyak orang akan cakap macam, alah menu planning saja. Tapi sebenarnya kalau senang macam tu,
tak payahlah ambil dietitian sebab sekarang ni AI pun ada, tapi tu pun tak apa tepat sebab it's not cultural based. But then I boleh kata dekat sini as a, saya akan bercakap kontak sport dietitian lah sebab setiap daripada dietitian berbeza. So kalau you jadi clinical lain, kalau you jadi oncologist dietitian lain, ataupun kita kata macam cancer lain. Kalau jadi community food service berbeza. So kalau daripada kontak sports dietitian itself, dan saya sekarang ni dah di peringkat managerial. So, kita boleh kata bukan setakat menu planning sahaja, kita akan more than that. So, day to day basis, kita akan fikir monitor in terms of the fueling dengan hydration. So, fueling dengan hydration, kita akan fikir setiap satu daripada atlet kita is personalised. So, that's why kalau di Selangor FC, kita ada, especially for the first team, the professional pro, kita ada 4 pro team. Kiranya lelaki, Super League sampai under 18 ada 4 team. Yang itu dedicated, memang ada nutritionist dia sendiri, satu team seorang. So dekat situ, sebab kalau dekat hospital, you pergi 3-4 orang, contohlah dalam seorang dietitian jaga 1 ward atau 3 ward, tapi orang pergi balik. Paling lama pun stay mungkin dalam 5-6 hari macam tu lah. Tapi kalau dekat sport, orang yang sama je. So orang yang sama, satu season orang yang sama. So you sebenarnya fokus dengan dia, you memang kena kenal dia. And you memang kena personalize dia punya makanan and personalize dia punya fueling dengan monitoring dia punya hydration. Itu satu. Yang kedua, kalau in terms of travel nutrition and kalau you pergi naik bus, you pergi away game, of course you kena deal dengan caterer, dengan orang kata tu hotel punya chef. So dia depends. Kalau you macam first and second team yang ada import player, you kena fikir diorang punya culture base dia. Dia nak makan apa, dia ada allergy apa, dia punya preference apa. Sebab tujuan kita nak dia fueling yang betul. Kalau dia tak fueling cukup, dia akan translate dekat atas padang. Dia takkan perform betul. And kita pun akan check body composition juga monthly, dan juga ada certain kalau di Selangor FC, buat pengetahuan semua dekat Selangor FC, kita kalau you tak capai certain percentage yang kita nak in terms of body fat dengan masa, kita find you lah. Yang in body test tu lah. Dekat sini kita guna in body lah as kita punya body impedance analysis kita ataupun body composition kita. Sekejap, saya nak tanya, maksud fine tu apa? Potong gaji? Denda lah. Kena denda kalau tak capai macam muscle mass yang sepatutnya. Kalau lambat 1 minit 2 minit, fine 200. Kalau tak capai, kalau dia tak nak bayar, tak apa, kita potong lah gaji. Oh, macam tu Of course, it's in the contract. Semua orang? Mostly lah, it's in the contract. Okay. So, saya baru tahu. Ramai tak yang kena? Ada few, but then for the pro team lah, especially first and second team, diorang dah tahu diorang professional, especially for the import player, diorang datang, diorang pun tahu kontrak diorang tak lama sebab diorang kena high performance, kita pun bayar gaji dia tinggi. So dia tahu benda tu penting, especially those yang dekat negara-negara yang dah membangun. So diorang rasa benda ni macam it's no joke lah. Diorang pun daripada negara yang ada dietitian, ada nutritionist, so they already well versed on that lah. Cuma mungkin dia akan seek advice, nak makan macam mana, nak masak macam mana, macam tu lah. So how about the local player pula? Misalnya tak diorang tak meet the requirement? Ada juga yang tak local, ada juga yang tak meet. Tapi yang tak meet ni senang je. Dia macam ni, sebab in the protein ni, kita anggap you macam professional, so kita tak anggap you macam budak-budak. Kita tak akan marah you, kita tak apa. You tak meet, you will translate, and then you tak dapat minit bermain, dan kita bashkan you lah. Okay. Macam tu je. Okay. So basically siapa yang tak tahu, feeling actually kena pastikan player sentiasa bertenaga. Cukup dia punya calorie intake, cukup all the required nutrition supaya dia boleh training dengan betul dan play dengan betul masa game lah. And then hydration memang is very very important for athlete. Kalau hydration tak cukup, which is saya baru je ambil sports nutrition punya course dengan ISN. Oh, okay. Saya baru tahu actually you kena timbang budak dia sebelum training dengan selepas training. Nak tengok berapa water requirement. That's the way of the hydration lah. A part of kalau pergi travel, kita cak air kencing dan sebagainya, kita akan timbang setiap kali training, before and after, to see whether you are dehydrated or not. Macam tu. Tu lah. Penat tak jadi atlet ni? Dah lah penat training kan. Macam-macam lah. 24 jam je training sehari. Ya, tapi tu kerja dia full time kat So kerja dia lah. For the pro, memang itu first kerja dia. So, before we go, lebih jauh kan, Zira sendiri, macam mana your own diet? Because from what I know,
bukan for I know you for many years. Ya. Okay, for many years. Memang daripada habis sekolah, you memang seorang yang I think antara yang sentiasa aktif up until now. Baru je habis Ultra event kan. So macam mana you pun sendiri, is it you active because your knowledge of the your dietitian punya knowledge, or you choose to be? Actually, firstly is because of bila kita duduk asrama dulu kan. Bila kita duduk asrama, makan pun macam kalau weekend dekat rumah, makan pun tak jaga, bangun lambat, semua tidur lambat and everything. And I think a part of why I become a dietitian is because of I see my family ada yang penyakit non-communicable disease, macam contoh diabetes. So I think I tertarik menjadi dietitian is because of that lah. So that I can make food, so-called food as a medicine. Macam tu. So, and then daripada tu sendiri, I suka sport. Walaupun I'm not really active dekat sekolah dulu pun sebenarnya. I think Mak Azman tak, bukanlah aktif sangat. Tapi cuma untuk sihat. Untuk sihat. So, dekat universiti pun kita tak diajar. In fact, dari sekarang pun universiti modul universiti tidak diajar berkenaan sport nutrition actually. So, bila nak katakan I menjaga ke tidak, macam biasa je sebenarnya. Tak terlalu strict tapi kita more focus on sustainability. So, tak adalah kata macam pagi, yang penting I makan on time. I kena makan on time. And then, kita kena tengok daripada segi physical activity kita. Kalau kita rasa hari tu kita bersenam banyak, I bolehlah a bit of makan lebih sebab I nak recover balik for my recovery. Tapi kalau macam I rasa hari tu, contoh macam sekarang ni macam busy kerja, makan tak adalah nak banyak. So kita nak kena maintain juga our body composition. Okay, masa pergi kelas ISM baru ni, dia kena buat e-body tau. Semua orang kena buat e-body. Dia punya muscle draw daripada bulan Mei. Mula-mula dah D dah. Lepas tu jadi I balik. Okay. Because terlalu banyak event and then underfill. Maksudnya lepas habis event, calorie intake sangat rendah. Tak cukup. Okay. So memang I think buat untuk orang satu hal, buat untuk diri sendiri satu hal yang lain. Betul-betul. It's gonna be different. So that's why bila you buat macam tu, as a dietitian, you sendiri pun, kalau you jenis sendiri pun amalkan apa yang you akan ada lebih banyak empathy. So it's not gonna be like a textbook. Kalau you jumpa dengan atlet macam, kenapa you tak boleh nak capai ni? Because you yourself faham benda tu bukan easy. So actually ini secara general lah. Berapa persen sebenarnya local athlete, bukan player, yang dalam you punya ni kan, yang betul-betul ikut semua nutrition dengan dietitian punya bukan suggestion, plan actually. You have, it's not suggestion, it's a plan. It's a plan, okay. Actually, sebenarnya kita tak boleh tahu orang tu follow 100% ke tidak. Sebab kadang-kadang bila kita tanya, dia jawab, kita tak tahu betul ke tak. Mungkin dia under-reporting. That's normal actually, under-reporting. So, apa yang selalunya I akan assess 4 komponen lah, A, B, C, D. So, A is anthropometry. So, macam tadi Muaz cakap, is in-body lah, is a part of that lah. Dekat luar sana tak payah pakai in-body pun tak apa, mahal. So, kalau you nak pergi Decathlon ke, beli dekat online shop ke, yang ada check body composition pun boleh, tak ada masalah. Tapi you guna that particular penimbang sahaja sebagai monitoring tools. At least you have. So, tak perlulah sampai in-body sebab harga in-body pun macam harga Myvi. So, you boleh, that one is anthropometry. Kalau dekat Selangor FC, kita bukan setakat ambil anthropometry daripada segi BIA ataupun in-body. Okay. Kita pun akan buat skin fold daripada anthropometris bertauliah. Yang picit-picit tu. Betul. So, Alhamdulillah dekat Selangor FC, semua staff saya dan termasuk saya adalah certified anthropometris yang kita akan check skin fold. So, yang kedua adalah B, blood work. So, kita boleh compare your punya blood work macam mana. Kita nampak kurus tapi sebenarnya tak berapa sihat. So, orang kata kat luar sana mungkin kena faham lah. Fitness tak sama dengan healthy actually. So kadang you nampak macam fit tapi sebenarnya are you really healthy? Sebab inside your body is different way lah. So itu blood works. C adalah dari segi klinikal, kita boleh nampak eyeball kita boleh check badan dia dan kita boleh tengok lah daripada segi medication dia, suplemen dan sebagainya. Dan keempat, dietary lah. So sama ada kalau yang you dah good rapport with your athlete dia tahu kalau dia tipu dia rugi. So, dia akan bagi tahu, I sebenarnya ada problem lah nak makan benda-benda ni. I ada masalah daripada segi nak
dapatkan these resources. I tak sukalah buah dekat sini, I tak sukalah sayur ni. So, kalau contohlah kalau jenis yang macam under reporting, kita boleh tengok lagi 3 komponen A, B, C. Daripada situ and kita discuss dengan coaches juga adakah improvement atas padang. Sebab sport nutrition ni dia berbeza. Setiap sport berbeza. Kita contohlah kalau I punya atlet sumo, takkan I nak suruh dia kurus. Yelah. Kan? Kalau atlet I ni rugby tengok position, takkanlah I nak suruh dia lean macam striker. So it depends on the sport sebenarnya, and then depends on the supplement apa. Contoh kalau dia main petong ataupun dia tembak precision punya sport, kita tak fikir sangat, kita akan fikir daripada segi what kinds of daripada segi sudut psikologi. So the dietitian or nutritionist for precision sport berbeza. Mungkin kita akan bagi dia sedikit caffeine for more focus dan sebagainya. Berbeza dari segi sport. Ya, kita panggil sports requirement lah. Ya, sport requirement berbeza. Requirement based on sports. Tadi ada something yang triggered. Kita bincang benda ni lah 2 weeks ago. Which is apa ni? You cakap tadi, sometimes you kurus. Tapi belum tentu you fit. Betul. And then baru ni ada juga yang sebut, kalau saya gemuk, obese, teruk gila, tapi saya healthy, saya kurangnya darah semua okey je. Ni in dietitian pandang macam mana? I think banyak juga yang react on that video tu. Oh, okay. To be honest, saya bukanlah orang yang suka tengok-tengok macam benda-benda yang viral, tapi benda tu sebenarnya memang lalu lah juga kat social media. So kalau benda macam tu, selalunya kita akan cakap pasal obesity itself is penyakit. Obesity tu sendiri adalah penyakit. Walaupun kita cek darah dia okey dan sebagainya, but your obesity, you punya fat percentage you tinggi, is illness. Sebenarnya itu dah memang penyakit. So you tak boleh kata, that's why kita kata komponen kita adalah A, B, C, D ataupun ABC. So kalau dia kata B dia cantik, C dengan A dia tak cantik. So there is dah memang penyakit lah. Tak healthy lah. Basically dia kata, saya ada sakit jantung tapi saya sihat. Saya okey je. So biasalah, sebab sesuatu kita tahu kan, kadang-kadang orang deny tu memang ada lah. Okay, basically macam ni lah. Ada banyak myth lah. I think daripada kita zaman sekolah, yang orang cakap atlet Malaysia ni sebenarnya kita tak pergi world class ataupun kita tak boleh nak pergi world stage sebab kita punya diet terus, sebab banyak makan sambal, sebab because of nasi lemak, ataupun yalah, tapi makanan Malaysia memang A lah. European semua satu dunia cakap datang Malaysia memang naik berat lah. Kan? So how true, berapa jauh kebenaran apa yang mereka maksudkan ni? Okay, in terms of the culture actually, memang kita antara orang kata tu Southeast Asia and then kita Malaysian, kita ni multicultural. So makanan kita semua fusion. Kalau dulu nasi lemak pagi je, tengah malam pun ada nasi lemak, buah hantu dan sebagainya, baru tak. So dia macam anytime you boleh makan apa-apa. Kalau berbanding kalau siapa yang selalu travel, you tahu kadang-kadang makanan balik-balik tu je, 3 benda je, 4 benda je. Tapi kat Malaysia no, you can get anything. Benda dekat mana-mana ceruk pun you boleh dapat anything anytime naturally. So kalau a part of culture is true, but then kalau kita bagi konteks dari segi atlet, it actually depends on you. So kita boleh, walaupun kita ni duduk Malaysia, kita boleh je sihat ataupun kita boleh je jaga makan. Tak payah makan salmon, tak payah makan sandwich, tak apa. Kita makan je pagi ni makan nasi kerabu. Ada je makanan Malaysia yang sihat. And kalau makanan itu tidak berapa sihat yang you suka, contohlah saya tak suka nasi kerabu, saya suka nasi lemak juga, you can modify it. So contoh kalau macam dekat MSN kita ada sports kitchen, kita ada performance chest yang tahu macam mana nak modify. And then Selangor FC pun pengetahuan semua, kita pun akan ada kita punya own kitchen, call it a sports kitchen akan datang lah. So benda-benda macam tu pun kita akan modify. And ada je sebenarnya nak katakan dia bergantung pada individu dan juga macam mana kreatif you untuk tukar makanan itu daripada so-called tak sihat kepada sihat. Faham? Actually saya sebagai seorang yang pernah obese, I can agree on that lah. Cuma bila kita dah penat orang asyik sebut kita gemuk, lalu sekali kita jadi in denial lah. Basically dia cakap no, but
Yes, obesity is a disease. Saya boleh rasa benda tu perbezaan yang jauh daripada masa saya obesity dah tahap 2 masa tu, and then sampai sekarang. It's a lot different. Dan ada satu lagi, actually makanan Malaysia mana yang paling susah? Cakap jangan makan, nak makan juga, jangan makan, nak makan juga orang ni. Okey, dia sebenarnya nak katakan spesifik, dia kalau daripada sudut atlet saya sendiri, saya rasa yang paling susah sekali adalah pada musim durian. Kita kat Malaysia banyak musim kita tak ada musim winter apa semua, tapi kita ada musim durian. So musim durian dengan hantu durian ada masa on season, which is sekarang tak apa. Sekarang ni kita baru nak start pre-season untuk first team. Tapi untuk third, fourth team dan women team baru semalam game on season. So saya ada juga atlet saya yang macam esok game, miss esok game ni miss, tapi tak boleh lah, kebun yang memanggil-manggil lah. Tahan dulu. Tapi dia makan juga. Tapi dia akan rasa lah balik yang macam mana. So I cakap durian tak salah Yang salahnya adalah pemakan dia tak tahu kuantiti, tak jaga kuantiti daripada waktu yang sesuai. Betul, saya selalu cakap. Sebab saya pun bantu orang turun berat. Saya cakap tak ada siapa paksa you makan benda tu. Bukannya ada orang letak pistol kat sebelah, kalau tak makan tembak pun. Betul. So actually it's ourselves lah. Kita punya self control. Betul. Dan so actually ada soalan daripada viewers lah. Baru sekejap lah dah ada soalan. Amir Dila Mutiara, diet ini sebenarnya terms untuk kurus saja atau sebenarnya terms untuk apa? Untuk sehat, buang lemak? Oh, okey. Menjawab soalan Amir Delima Utara ni, diet ni sebenarnya term apa? Diet ni pemakanan. Dalam bahasa Inggeris dia diet, tapi dia sebenarnya pemakanan. Dia bukannya kalau diet untuk jaga makan, dia pemakanan kita. So you have a good or bad diet. Good habit or bad habit of diet. Macam Ada soalan dia tak ada? Alright. Okay, baik. Saya ada ini perbandingan atlet overseas sebab sekarang World Cup. Oh, ya. Sekarang World Cup. Lepas tu viral video-video Ronaldinho daripada dulu sangat fit, tiba-tiba sekarang tengok, ush, ini badan bapak-bapak. Wayne Rooney, and then Ronaldo, and but memang nampak jauh lah beza. So actually adakah disebabkan adakah benda tu berlaku juga pada atlet Malaysia, dan sebenarnya kenapa dia jadi begitu? Adakah sebab masa zaman atlet dia tu terlalu ketat sangat sampai diorang balas dendam ke? Tak adalah. Untuk menjawab soalan tu, sebenarnya dulu tak ada pun nutritionist or dietitian. Dekat orang kata tu, sebenarnya nutritionist and dietitian, kalau nak katakan dekat Malaysia kan, kita boleh nampak access player dekat Malaysia lah khususnya, tak lagi jauh, Malaysia je, daripada kurus jadi tak berapa sihat ataupun ke arah obesity dan sebagainya. Sebab dulu tak ada pun suruh jaga makan, diorang taram je sebenarnya. Tak ada lagi, kita kata modern football is not yet arrived in Malaysia. So tak ada nutritionist, tak ada dietitian. So far kalau pada Selangor FC pun kita start 2021. Baru je 5 tahun sebenarnya. So nak katakan Malaysia kita memang tak ada daripada zaman-zaman dulu 80-an memang tak ada, 90-an pun tak ada. Benda ni sebenarnya bergantung pada individu. So sebenarnya bila you dulu physical activity banyak, selera you, contohlah selera you A, activity you ataupun orang kata activity you dalam tahap yang optimum, tinggilah 80%, you makan pun banyak 80%. Tapi sekarang ni activity you dah 20% physical activity you, tapi makan you selera macam 80%. So that's why lah kenapa orang kata tu berat badan you tu tak meet you punya physical activity ataupun your energy requirement. Tu satu. Yang kedua adalah nak katakan balas dendam, lebih kepada saya cakap tadi lah fisiologi badan you. Jadi satu ada mungkin daripada segi you punya faktor usia. Yang kedua adalah faktor daripada segi physical activity yang sudah berkurangan. Yang ketiga adalah mungkin kerana ilmu lah. Ilmu. Kurangnya ilmu tu sebenarnya. Sebab daripada ilmu baru capai kesedaran. Faham? Tapi ada juga macam kita tengok David Beckham masih maintain. Kan? Dan Cristiano Ronaldo confirm lah. Even dia pun masih main lagi. Cuma bukan dia punya peak lah.
Tapi masih lagi 7% dalam apa, walaupun umur dia macam sekarang, dia punya body fat 7%. Betul. So actually macam adakah Cristiano Ronaldo dengan Beckham ni sebab genetik? No, ini sebab diorang pun rasa juga kalau banding yang lain. Tak adalah, tu saya cakap tadi salah satu faktor dia lah usia. So you tak boleh deny ada usia punya factors as well. So kenapa Ronaldo dulu peak tapi sekarang ni dia buat benda yang sama. Tapi kenapa dia punya dah turun sikit? It's because of the age. So age ni kita tak boleh kata macam tak mainkan peranan langsung, masih ada walaupun sedikit. Tapi kalau nak bandingkan Ronaldinho dengan Ronaldo, it's because of itu attitude sendiri. Kalau ikutkan contoh Ronaldinho dengan Ronaldo dulu, dekat orang kata negara yang membangun daripada segi bola sepak, they have their own dietitian and also nutritionist in the team. So basically they know and they understand the calorie input in and out. Kalau makan banyak, kena makan banyak. Kalau masa low intensity, you janganlah makan banyak macam high intensity. Ronaldinho know about that. Dia overstar. Tapi lepas dah tak ada physicality kurang, dia pun tak nak ikut apa yang apa orang kata tu. Mungkin dulu nutritionist dietitian dia cakap, dia kata tak nak lah, nak makan selera macam dulu juga ni. Lagipun tak ada purpose. Kalau kurus pun bukan boleh main, dah bersara kan. Faham? Macam tu. So dia depends on people. Mungkin macam Beckham, mungkin sebab dia masih dalam industri, sebab dia pun kahwin dengan Victoria, dalam industri orang kata tu industri celebrity. So dia kena jaga image dia. So I think there's a lot of factors about this lah. Okay. Ada orang pernah cakap dulu tau. I'm not into football really, but kita kenal player-player famous lah. Diorang kata kalau lah Ronaldinho, Rooney ni semua lahir kat Malaysia, training kat Malaysia dengan kita punya makanan nasi lemak, roti canai ni, diorang tak boleh perform macam sekarang. Ada kena mengena tak benda tu? Itulah saya cakap, kata sebenarnya macam even though you dekat mana-mana pun, kalau it's all about your attitude. Sebenarnya ada juga dekat Malaysia athlete yang perform. Because I tengoklah sendiri my own athlete. Macam perform. Contoh lah, bagi contoh, mungkin you all tak berapa kenal women football lah, because I also a part of them. So macam semalam, one of the MVP is Alin. And also woman of the match, most valuable players of the season. Dan dia memang jaga makan. Dia ada kesedaran. Dia orang Malaysia. Umurnya muda lagi. Baru 22-23. And then dia macam kita. Tapi kenapa dia boleh jaga, and untuk perempuan body fat percentage dia sangat rendah. I think dalam 18 ke 16. Rendah pula. Statusnya berapa? Perempuan kalau target kita bawah 20 lah. So dia memang good lah. And tadi ada six pack dan sebagainya. So kita tak boleh kata macam it's because of this culture. It's because of diorang pun junk food kot. Dia fast food is their core. Kalau you Jerman lagi lah. Semua benda bacon and everything. So kita tak nak kata Malaysia ni makanan semua tak sihat. Tak, kat luar pun sama. It's actually it depends on you. Depends on orang yang pegang sudu dengan garpu tu sebenarnya. Okay. So kan, adakah kalau betul-betul seorang atlet tu, player bola lah mostly kan, betul-betul follow lah regimen makan, plan yang you dah bagi tu, memang akan different dia punya performance dia? There's actually a study on that actually. So ada study mengatakan kalau you turun body fat percentage, dia akan convert kepada performance on the field. In terms of the high speed running, that one is already a sport science punya ni lah. High speed running, you punya sprinting, you punya timing, and then you punya cover distance you dan sebagainya, sebab you dah kurang baggage kat badan you ataupun kurang beban daripada badan you. So that's a study. Dan in a lot of study, Malaysia tak banyak sangat, tapi yang paling terdekat mungkin dalam Thailand, South Korea pun ada juga study about that. So memang ada study mengatakan kalau you turun berat badan, kalau you have a good body composition, it can actually help perform on the field. Itu memberi semangat kepada saya sebenarnya. Saya punya sekarang 15 ke 16%. Bagus lah. Kurang-kurang. Apa ni, tapi rasa macam tak tahu nak turunkan lagi ke tak. Jangan turun mendadak. Tak, kita tak adalah kejar sangat. Actually banyak event running ni dia naik sikit sebab feeling kot. Tu strategi salah ke apa tak tahu. But dia naik sikit dalam 1% daripada sebelum event.
beza dalam 1 month. Okay, so Malaysia ni dari sudut nutrition lah, ataupun ataupun orang panggil nutrition dengan dietitian team, nak banding dengan luar negara sekarang, kita dah macam mana? Ataupun adakah top team je yang betul-betul ada macam Selangor, mungkin JDT? Oh, okay. Kalau sebut daripada segi means that dalam satu team tu dorang ada nutrition dietitian, Malaysia macam mana, macam tu ke? Okay, rasanya benda ni pun banyak saya dapat jawab soalan minggu lepas. Sebab minggu lepas 2 hari saya berkampung kat UiTM untuk Football Performance and Science. So dekat situ ada CEO MFL, ada Dato' Ong Kin Swee semua, and then ada speaker-speaker yang hebat lah in terms of the sport science. And kita ada my good friend Dr. Fu is the only Malaysian as a sport nutritionist dekat EPL. The only Malaysian, our own Malaysian, orang Tampin je, Negeri Sembilan. And then banyaklah dia discuss, dia borak dengan saya dan sebagainya. So kalau kita ikutkan in terms of the EPL yang betul-betul kalau jaga macam Arsenal, Man U, kalau Europe macam Barcelona, yes, they have macam core team at least dalam 5-6 orang dietitian or nutritionist, macam tu. Tapi dan kebanyakan yang lain-lain, macam dekat kawan saya Dr. Fu, dia dekat Nottingham Forest, cuma 2 orang saja nutritionist. Dekat Selangor FC, Alhamdulillah, kita ada lebih kurang sekarang ni dalam 5 nutritionist, 3 dietitian termasuklah consultant. Dan I think we are on track lah. We are on track. Untuk pergi ke level, kalau nak katakan daripada segi level tu mungkin sebab, tapi kalau dedicated setiap team professional, memang kita ada our own nutritionist and dietitian. Macam tu. Tak Selangor. adakah nutrition ni adalah satu game plan baru selepas kita dah lama tenggelam dekat dalam pesada antarabangsa punya football? Actually, it's not a new game plan. It's actually because kesedaran dan juga budget of the team. Because setiap team, in fact, kalau macam kebanyakan EPL sendiri pun, diorang akan ambil lebih kurang consultant sahaja. So, paling fokus first team memang confirm ada. Tapi for development team yang ada 5-6 development team tu akan cover by seorang. Dan seorang tu adalah consultant sebab dia tak boleh pergi belah badan dia kan. Dia tak boleh belah badan dia, so dia akan jadi consultant macam tu. Kalau nak katakan football dekat Malaysia ni yang ada sport nutrition adalah JDT, Selangor dan juga Penang FC untuk first team sahaja. Okay, kira progress tu clear nampak lah. Kita nampak dia progress lah. Kita the late 5 years ni. ya, sebab daripada dulu kalau ikutkan dulu tak ada langsung. So sekarang ni kita dah ada 3 team. So insyaAllah nanti doakan untuk buka mata sebab dulu pun kalau ikutkan Penang tak ada. Penang just ambil part time sahaja, which is the one yang hantar tu adalah my friend. And then bila dia hantar, and then the Penang nampak ada keperluan dan nampak ada improvement on the field, and then the coaches offer for full time. So I think benda ni kena tunjuk dulu sebab tak kebanyakan coaches ada kesedaran in terms of the sport science, to be honest. They do not see beyond that. Bila saya sebut tentang sport science, bukan saya sebut tentang sport nutrition saja. In terms of the physio, in terms of the medic, sport massage, strength and conditioning dan sebagainya. Okay, ni soalan yang sebenarnya kita ada soalan daripada viewers. Okay. Ada soalan daripada viewers Ada. Boleh kita naikkan? Azima, ada tak atlet yang karier dia hampir musnah sebab tak jaga pemakanan? Okay. Ada. Tapi saya tak boleh sebut nama. Ada. Memang ada. Nak katakan hampir musnah tu ada. Tapi kalau daripada sudut macam kita nak kata, oh it's already there. Saya rasa ramai je tahu dekat Malaysia kita selalu kalau you all tahu pasal atlet sukan angkat berat. Kita pun ada kejutkan 2-3 tahun lepas. And then Gold Coast. I think Gold Coast kita punya Commonwealth 2018 tak salah saya, kita pernah dapat pinggan Ganser sebab Commonwealth is not easy to get. At least Ganser pun susah. Betul. Tapi ditarik kerana doping. And then kenapa saya sebut tentang doping ni maksud dia tuan-tuan dan puan-puan adalah banned substances. Dan dia adalah di bawah disiplin sport nutrition. So a part
apa kerja dietitian ni? Kerja dietitian ni nak tengok suplemen, tengok ada tak banned substances. Ada banned substances dan sebagainya. And then kalau atlet tersebut tak bagi satu, kita kata borang TUE, kita panggil borang TUE, therapeutic usage exempted. Maksudnya saya ni memang sakit ni, saya kena makan herba ni memang sahaja untuk orang kata tu, kalau tak saya mati. Tapi barang ni barang terlarang. Dia kena declare. Dan nak declare pun kena dengan Proses lah. ada proses, doktor kata betul ni lah ubat yang terlarang ni je yang boleh. Dalam dunia ni tak ada ubat lain. Baru dia boleh consume. Tapi kebanyakannya tak adalah sebab benda tu hassle thing kan. Yalah. So diorang akan consume benda-benda barang terlarang. A part of they already do all the flushing, all the trick untuk keluarkan barang terlarang tersebut. Tetapi ada yang tersangkut, especially kita punya atlet bina negara lah. Dia beberapa tahun lah. Beberapa tahun. Yang paling tu saya rasa 2023. So imagine you dah training 2, 3, 4 tahun untuk pergi ke satu termasya sukan mewakili negara. Ya. Dah dapat dah. Tapi ditarik balik kerana sikap sendiri. Faham? Dan training dia pun bukan senang. Nak sampai dapat gangster tu, you bukan lawan dengan orang biasa-biasa. Betul. You pun lawan dengan top of their countries juga kan. Betul. Pasal ban item ni ataupun bahan terlarang ni, sejauh mana sebenarnya mungkin kita tak tahulah. Sebab sometimes kita tak nak burukkan nama kita punya atlet kan. Tapi adakah sebenarnya banyak penggunaan barang terlarang ni? Sebenarnya banyak. Kita pun dia ni banyak. That's why lah macam Anti-Doping Agency Malaysia ataupun ADAMA sendiri, dia sentiasa perbaiki SOP. So dulu dia akan bagi tahu awal, sekarang ni dia macam serkap jarang dia terus dia macam random je check bila masa saja, tak kira waktu. Sebab untuk elakkan benda-benda macam ni, sebab kita kena think ADAMA do a really good job lah. Sebab dia buat macam tu supaya bila kita pergi ke peringkat tertinggi, tak memalukan negara. Macam tu lah. Yelah, kalau jadi macam tu kan, yelah dia bawa nama negara kan. Betul. Okey lah. Saya rasa tak banyak soalan sangat daripada, ada lagi tak daripada ni? Tak ada Okey, bagus. So saya nak tanya soalan macam ni. Kalau lah ada atlet Malaysia yang muda sekarang ni, yang rasanya kalau kita nampak dia punya performance tu, kita boleh baiki lah dengan mungkin dia dengan team yang tak ada nutritionist ke apa kan. Tapi kita nampak dia ni kalau kita jaga nutrition dia ni, mesti dia boleh lagi padu. Ada tak nama-nama yang bermain dalam fikiran? Kalau tanya saya tak nak sebut nama sebab saya rasa macam tak adil lah. Tapi saya boleh nampak daripada segi sukan, I think our macam olahraga really do a really good job lah actually. They already have sebab kebanyakan atlet-atlet yang macam olahraga ni, diorang punya nutritionist or dia punya dietitian bukannya macam, sebab diorang ni bukan pro sepenuh masa. Diorang ada kerja, belajar, lepas tu berlari. So selalunya diorang ni tak ada macam dedicated nutritionist or dietitian. So satu nutrition or dietitian jaga 5-6 sukan. Dia tu a part of that je. So kadang tak terjaga secara direct. So I think kalau kita mau fokus on that, sebab kita nampak, sebab kita ni badan kita lean. Kita genetically lah kan, Malaysian lah. Bukanlah macam lahir gemuk ke tak sebenarnya. So I think because of our own physical and our, kita panggil tu our somoto type lah dalam bahasa sains dia tu, badan kita ni genetically sebenarnya good je untuk berlari. Nak katakan Kenya, taklah Kenya, tapi kita okay. So sebab kita boleh nampak dekat sini, kalau macam banyak atlet-atlet pecut negara, bila pergi kat luar negara, dia perform very well. Even though they are just semi-pro. Semi-pro maksudnya diorang ni belajar, bekerja, baru training. Bukannya sepenuh masa atlet. So I think kalau diorang ni ada lebih peluang atau diberi more incentive and then the allowances that they can actually have their own ke nutritionist or dietitian, lagi nampak cantik lah. Kan baru ni ada yang 4x100 yang kita Johan tu. Betul. Dekat event mana yang tu? Yang mana 4 kali? Yang 4x100 perempuan. Perempuan US ke Tak, Malaysia. Malaysia. Malaysia 4x100 yang dia menang kat event mana, baru ingat tak? Tak tahu yang mana, tapi overseas, yang overseas. Malaysia
national event. Kalau international event, kita banyak yang pakai tudung, yang tak pakai tudung, ramai. Bukannya 1-2 je. Macam contoh macam kalau lelaki yang peringkat universiti Kak Azim kan, laju. Padahal dia tu masih bekerja. Ada yang memang, I think, itulah saya nak katakan, macam olahraga, bahagian balapan sebenarnya mempunyai cerah. Peluang yang sangat cerah sebab kita nampak mungkin dedicated facility, tetapi daripada segi sport science behind that tak berapa ada. Itu yang saya tahulah. Satu lagi soalan. Yang orang selalu cakap, orang Malaysia ni tak boleh pergi workout ni, kita kecil. Kita ni rendah sebenarnya. Betul ke? Okay, sebenarnya purata player Malaysia ni sebenarnya tinggi berbanding dengan orang biasa kan? Nak katakan dari segi ketinggian tak adalah, kita bukan main basketball. Ni bola sepak. Faizal Halim pun comel je tapi dia perform je kan atas padang. So dia bukan sebab ketinggian. It's actually kalau tanya saya, mana-mana negara layak je. Sebab kalau kita nampak workout, ada je negara kapasiti 500,000 masuk workout. It's not because of that. I think it's because it's system lah. It's a system, attitude pun memainkan peranan yang penting lah. Okay. Saya tak tahulah sebab saya pun bukan main bola. Cuma kadang-kadang saya personally bila start saya sendiri, I think Zira pun tahu lah, saya start running balik like last year, and then daripada someone yang obese nak sampai saya dah buat first marathon, saya dah buat first ultra 50, and then baru ni Gombas saja nak try short 15 Trail trail kan. But me personally, when I know I nak train, aku nak training, aku memang nak perform. I really want to perform. Even though I'm a part-time athlete like you said kan. So I memang betul-betul jaga I punya nutrition. I have my own calculation of my breakfast, lunch, snacking, dinner. Kita memang kira. Tapi saya kadang terfikir, macam mana orang yang memang full time, kau memang full time athlete, yang dibayar gaji untuk jadi atlet, tapi tak jaga that discipline tau. It's all, kalau tanya saya soalan, it's all about individu and it's about mentality. I think because some of the people, they already feel comfortable. So ada juga jenis yang atlet yang dulu bila dengan satu team yang ada fasiliti yang bagus semua, they take this for granted. Bila dia keluar ataupun lepas umur certain umur dia yang dia tak mampu menjadi atlet, dia barulah tergadah. I see that a lot lah. Macam dari segi financial punya management, daripada segi pemakanan, daripada segi sport science, exercise dan sebagainya. Because masa dia aktif dulu, dia take that for granted. So bila dia dah lepas di luar comfort zone, barulah dia nampak benda tu, baru reflect. And I see that a lot. It's not only for the player. Contoh macam last weekend saya pergi dekat UiTM, ada symposium in terms of the football science. Kebanyakan yang datang adalah daripada grassroots level, di mana coaches adalah ex-player. Ada juga ex-player national dan sebagainya. So bila kita berborak, memang diorang cakap kebanyakan diorang menyesal sebab dulu mungkin take for granted. So bila diorang nampak, then diorang nampak macam they don't want their kids to be like them. So diorang menjaga daripada untuk merealisasikan modern football ini, perlulah start daripada young. So memang daripada kecil nak kena ajar tentang kepentingan pemakanan, kepentingan disiplin. Betul. Ya, sebab kalau daripada you dapat ilmu daripada awal, barulah ilmu tersebut convert kepada awareness and action. Okay, ada soalan daripada viewers Ibit, adakah rakyat Malaysia sebenarnya gemuk sebab tak tahu makan atau sebab tak tahu berubah? Ya, sebab last 2 weeks kita bincang pasal benda ni, kita punya obesity rate tinggi betul lah. And then data tu betul tepat Betul, data tu kita buat more than 50%. Last time is nearly 50%. Dulu kita boleh kata dalam bilik ini separuh adalah, kalau kita 2 orang, salah seorang akan obese. Okay. Tapi sekarang ini, kalau dalam bilik ni ada 3 orang, 2 orang. So it's more than 50%. Okay. 2 orang daripada 3 rakyat Malaysia adalah overweight dan obese ke atas. Ya. Ya, overweight dan obesity ke atas. Apa punca dia sebenarnya? Why benda tu jadi? There's a lot of multifactorial. Okay, there's a lot of
orang kata tu faktor-faktor ni adalah salah satu, itulah saya kata benda tu sebenarnya depends. Nak katakan tak ada kesedaran, kita memang dah buat macam-macam. KKM dah buat macam-macam. Kalau you pergi R&R, dulu zaman dulu tak ada pun R&R yang tulis kalori. Sekarang dah ada R&R, dah tulis kalori pun tak nak baca. Betul tak? It's not easy untuk ada tukar R&R, nak tampan, nak letak kalori, nak kira semua dan sebagainya. Sekarang dah ada AI, you snap picture, you get to know how many calorie dan sebagainya. So, dia lebih kepada kesedaran. And mungkin kalau tanya saya lah personally, this is personally, is because Malaysian take health for granted. Kita masih bayar RM1. Kalau kita suruh bayar 100, nak tak? Saya 100 pun akan bayar juga. Mungkin 1000 lah. Oh, mungkin 1000. Sebab take for granted. Nak dapat semua kalau kita jadi macam overseas yang kena ada insurans, medical insurance dan sebagainya, you maybe kita boleh, kalau tak dapat sikit pun boleh turunkan sedikit kadar obesity tu. So, actually, saya sendiri buat satu apps untuk orang track dia punya daily calorie. In and out lah. Means kalau dia buat certain activity, kita guna AI, dia akan kirakan based on this activity berapa yang dia bakar. So that orang akan rasa macam ada reward dah. Dia rasa reward, okay, rewarding. Sebab sometimes banyak yang kira kalori based on apa yang dia makan je. So ada orang kata macam alah tak nampak improvement. So saya buat satu apps tu, memang based on my personal experience, ya betul. I ran for 1 year. Lari hari-hari 5 kali seminggu. Tapi lepas tahun turun like tak sampai 10 kg pun. Tapi jaga makan, within 5 months drop 18 kg. Allah. Within 5 months. Walaupun orang kata macam tak healthy, but what I believe because I dah build the muscle before 1 year before masa running. Okay, faham. So and maintain sampai sekarang lah. Alhamdulillah. And I think betul juga, orang selalunya bila kata kan macam nampak saya dah kurus kan, mesti first kata kan, kau sakit apa bos? Betul tak? Ya. Bila dah start sakit baru nak jaga. Betul. Sebab kebanyakan orang bila diorang cakap macam, you ni kurus sangat lah, you boleh jawab balik, it's so not because I kurus. Dalam Malaysia 2 daripada 3 rakyat Malaysia is obesity. It's because maybe you ataupun kalau kita kawan rapat boleh kata maybe because you are overweight or obese. It's not I am the one yang kurus sangat. Yeah. Yes, actually. Sebab bila dah ramai orang, majority is orang yang minority ni dianggap pelik. Tapi sebenarnya tidak. Kurus pula jadi pelik. Tapi takkanlah kurus pula jadi pelik. Tapi ya. Kurus should become normal. Yes, yang majority tu sadly now the statistics show that it's very saddening lah. Paling dah membimbangkan sebab macam saya cakap tadi, gemuk tu sendiri adalah penyakit. Macam saya pernah bagi tahu, kejap sebelum kita pergi soalan tu, kalau ikut Southeast Asian Standard, kita punya waistline punya kiraan kita 70%, betul? 70% kita punya overweight and obesity. So ada satu lagi soalan daripada banyak soalan malam ni. Atlet patut ada kesedaran untuk jaga pemakanan. Adakah atlet yang gemuk selepas zaman gemilang menganggap sukan hanya pekerjaan, bukan passion hidup? Maybe macam Cristiano Ronaldo. Apa pendapat Zira sebagai? Maybe because of, macam saya cakap lah, because there's no big why already. So dulu dia buat sebab untuk duit. Selepas itu, nak katakan bukan tak ada passion dia, because passion can fade. So mungkin dia dah tak terlibat dalam industri bola. Kalau dia masih coach, maybe dia akan jaga sedikit. Tapi ada juga coach yang tak jaga sebenarnya. Okay. Tapi because of the big why. Sebab passion memang akan fade. Dan saya boleh katakan it's because of kebanyakan atlet yang saya nampak di Malaysia atau di overseas. Kalau you tak ada big why, susah sikit lah. Sebab you nak turun berat badan pun you kena ada big why. Contoh macam Beckham, kenapa dia jaga? Sebab dia dalam industri hiburan dah sekarang, so dia kena jaga. Ronaldo masih main dekat World Cup, so dia kena jaga. So that's a big why. Ronaldinho dah tak ada, dah tak masuk, duit dia dah banyak, 8 keturunan. So there's no big why. You personally, what is your big why? Jaga? My own health. Tak nak susahkan orang lah. Tak nak susahkan orang. Ya, sebab kita, benda yang kita tak nak kawal, kita tak nak kawal. Tapi kalau
Because I think kalau badan you sendiri is your own responsibility, you boleh kawal, and this is amanah daripada Allah kalau orang Muslim. So you kena jaga you punya amanah tu, sebab tak ada siapa. This is your only place that you live in. So you kena jagalah. Okay, kita tak boleh kita continue. So ada tak atlet Malaysia yang kita kenal atau ramai kenal yang you rasa macam lepas retire macam sedih lah tengok badan dia semua? Ada je sebenarnya. Saya boleh sebut nama, tapi ada ramai. Macam contoh-contoh macam saya kata, last weekend saya sendiri dah jumpa beberapa yang masih maintain, masih yang tidak maintain. Kita jumpa baru je minggu lepas. So yang cakap, oh saya dulu atlet ni bekas national atlet, sekarang ni tak berapa jaga. So kita nampak tak berjaga. Ada yang jaga betul-betul. Ada yang macam, oh saya sakit lutut semua sebab dulu saya tak jaga. Daripada segi tu saya kata bukan dari segi pemakanan saja, daripada segi exercises, fisio dan sebagainya, sport science lah. Entirely. So kalau dipilih lah antara supplementation, contohnya macam cukupkan vitamin, micromineral semua kan, dengan enough sleep, you akan choose yang mana? Oh, enough sleep. Definitely enough sleep. Recovery paling atas sekali sleep, bukan suplemen. Even pemakanan bawah sikit. For your recovery paling utama adalah cukup tidur yang berkualiti. And then supplement ni, tuan-tuan dan perempuan, is just, kalau ada kek tu, dia cherry je kat atas tu. Tak makan pun tak apa. Tak makan pun tak apa, hiasan je sebenarnya supplement tu. Kek tu sendiri tu diet kita. Okay, dah disebabkan itulah saya ni Zira tahu saya bekerja sebagai seorang yang buat kan kempen-kempen untuk produk kesihatan, and you also become one of marketing nutritionist before yang Black Moss kan, Mid Valley ingat tu. Macam mana you tengok sekarang ni macam orang over promise terhadap all these supplements, and as a dietitian and nutritionist, what is your advice? Sebab sebalik kalam ni sebenarnya benda yang jarang orang nak cerita pun. And so what if you own? Actually sebenarnya suplemen tu tak salah sebab sebenarnya memang ada certain penyakit ataupun requirement badan you dalam fasa hidup you yang perlukan suplemen tu sebenarnya. So macam saya cakap, suplemen ni, let the supplement live as is name, supplement your diet. Maksudnya your diet tu kena cantik lah. Kalau diet you tak cantik, suplemen tu takkan work the best sebenarnya. So kalau you memang ada betul-betul penyakit, contoh kalau dalam kondisi di mana contoh dalam fasa hidup untuk perempuan ada yang mengandung, so perlukan more nutrient, more iron, more folate, yes, that comes supplement needs. And then kalau you ni jenis yang macam na'udzubillah anemic, kurang iron, you bolehlah makan suplemen. Ataupun pada masa you sakit, perlukan that supplement. You ada masalah gut issue. Gut issue ni banyak masalah sekarang kan. So ada masalah gut issue, perlukan sedikit more probiotic. Yes, boleh. Tapi it's not going to be your daily. The supplement is not going to be your daily. Sebab saya ada jumpa yang macam atlet saya sendiri yang banyaknya suplemen. Saya kata, wow, banyaknya suplemen, tapi I tak pernah dapat you makan sayur. And then ni supplement sebab saya tak makan sayur lah saya makan banyak ni. But do you know, if you tak jaga you punya diet, this supplement percentage untuk serap doesn't work, or it's going to be so useless. Betul. So sebenarnya jaga diet you as much as you can, a part of masalah kesihatan badan you nanti, gut issue, barulah suplemen tu boleh membantu dan bertindak. Kalau tak pernah makan sayur, tiba-tiba nak makan suplemen just because you tak makan sayur, it doesn't work that way, tuan-tuan dan perempuan. Tapi diorang ni buat marketing teruk sangat. Diorang suka cakap, oh kalau sebab zaman moden ni tak ada suplemen ni, tak boleh. Tak boleh tak. Tapi yelah, sebab orang nak menjual barang. Orang nak menjual, hidup ni keras kan. So orang nak jual barang, hidup ni keras. Sekarang pun kita podcast tengah malam, hidup ni keras So apa orang kata tu, so orang akan kena overclaim, dan kita boleh kata sesetengah tu melanggar ethics, melanggar ethical. So suplemen tu tak salah. Suplemen tu memang diperlukan certain masa dan bahagian dan orang. And kita sendiri perlu ada kesedaran bila yang kita nak kena consume suplemen tersebut. Sebenarnya. So saya tekankan sekali, suplemen tak salah, yang salah cara penggunaan usage dia. Saya sendiri sebagai seorang yang pernah obesiti,
saya boleh kata masa kita obese ni bila orang janji macam-macam kita percaya. Yelah sebab kita desperate. Ya, sebab kita desperate. But once kita ada knowledge, kita boleh belajar dan sebenarnya ada banyak kelas yang ajar pasal nutrition, ajar pasal diet yang betul. Saya pun pergi kelas dengan ISN murah je, 200 je. Overseas sampai $200. Saya pergi kelas ISN, dia ajar something pasal BMV. Balance, moderate and variety. So that's why orang kata diet yang tak makan nasi apa semua ni, saya memang tadi saya paling benci sekali lah. Kan, saya benci betul. Betul. Saya penggemar nasi. Betul. Saya cakap kenapa tak makan nasi, sedap. Depends on the culture. But I mean, kalau tak makan apa, nak kurus jangan makan nasi tapi dia minum teh tarik macam apa, why baik makan nasi kenapa minum teh tarik? Betul. Okay. So katakanlah ini kita dah nak hujung sikit dah ni. Katalah Ronaldinho ke, Wayne Rooney ke, ataupun Ronaldo lah datang jumpa you sekarang kan. Zira, itulah you see before this we're very fit kan. What we should do now? But we should now. Maksudnya diorang dah dalam keadaan yang apa you akan advise as an Asian now? I would advise them to actually eat something that ataupun implement the diet that is sustainable. Don't restrict too much. Okay, don't restrict too much. Jangan macam ada target yang tak realistik. So sustainable kat sini, kalau you jenis tak suka, you daripada mana? Brazil, you makan quinoa. Kita datang Malaysia, saya nak paksa you makan nasi kerabu ni, sedap. Sedap dah. Sedap. Makanlah. Tak boleh makan nasi. Saya bukan orang Malaysia, so kita tak boleh nak paksa dia. So kita akan makan, okay tak apa, you makan ikut culture you, tapi sustainable. Kalau you makan nasi boleh menyebabkan you turun berat badan, you jaga portion, teruskan. Tak perlulah pergi berlainan culture. So kalau macam Ronaldo datang dekat saya, dia nak makan pizza, boleh, tapi I will try to modify. Yang penting sustainable. So saya akan ajar diorang the sustainability is the key word here for you to so-called healthy daripada segi yang saya cakap tadi, ABCD tu. So anthropometry you cantik, blood work you cantik, you punya clinically you nampak okay, and then you punya diet pun sustainable. You tak adalah macam, I want once a meal a day, makan sehari je. Omat. Is it sustainable? Boleh tak you makan omat seumur hidup you? Boleh tak you tak makan nasi seumur hidup you, pergi kenduri kahwin tengok nasi telan liu? Tidak. So it's not sustainable, tuan-tuan dan puan-puan. Nasi tak salah, tapi cara you jaga portion. Yang lain-lain tu, yang lauk-lauk tu. Ya, saya sebagai saya ada lead group. Yalah, sebab saya buat apps kan. Saya buat aplikasi yang memang untuk tolong orang turun berat badan. Sebab actually counting calorie works, guys. Somehow it works really well, guys. Yeah, because I can say that again, lose weight is science. Yeah. It's science. So saya selalu cakap, if that day you pagi tu tiba-tiba rasa nak makan nasi lemak, tolonglah makan nasi lemak tu. So you hilang that craving, but tolong control the portion, extrakan fiber, and then janganlah ambil telur goreng, ambillah telur rebus. Kan, ambil 2-3 biji telur rebus, so you kenyang lama sikit, and then kurangkan sambal. And actually betul, nasi lemak is antara makanan paling balance. Yeah. Yes. Kalau kat certain negeri, dia saya letak kangkung lagi tinggi fiber. And actually rupanya bila nasi tu disalut dengan santan, dia ada fungsi untuk melambatkan insulin release. Betul? Yes, betul. Memang betul. That's why kalau jumpa my dietitian kat klinik kesihatan, diorang akan tekankan benda tu. Kalau yang ada masalah diabetes, kita tak suruh dia makan macam makan kosong macam tu je gula. Contohlah, kalau you perut kosong, ini kita sebut sikit clinical kita clinical, you nak perut kosong, you makan buah. Kita tak suggest. Saya nak ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah kita tak ada diabetes, tuan-tuan dan puan-puan. So dia boleh makan buah dulu. So dia kena makan nasi dulu, ada sikit fat, barulah dia makan benda yang manis supaya kita boleh release of the sugar tu slowly. And insulin pun keluar pun tak shoot spike. Betul. Kita nak kurangkan insulin spike supaya nak elakkan craving bila insulin tu menjunam jatuh. Betul. Okay. So ada soalan lagi dari viewers. Rajin tu viewers saya tanya soalan malam ni. Apa dia? Betul ke atlet yang bergenetik kurus takkan gemuk walaupun tidak menjaga makan dan maintain kurus sampai bila-bila? Ini mitos atau fakta?
Okey, sebagai orang yang maintain kurus boleh cerita sebab saya dah pernah gemuk. Saya tak pernah maintain kurus kalau yang betul-betul kenal saya. Sebenarnya yelah kita kata, tapi memang ada orang yang genetik dia lebih ke arah asyik kurus je. Tapi kita kena faham kurus tak semestinya sihat. So, memang ada, saya tak nafikan ada orang yang bergenetik kurus. Betul, memang ada. Saya jumpa ramai orang sebenarnya sebegitu. Tetapi kita kena check. Anthropometry cantik. B cantik ke tidak blood work. So, kita tak nak orang tu nampak macam fit. Lari sana, marathon sana sini semua. Sprinting sana sikit. Shape PB je kan. Personal best cantik je. Tapi bila tengok blood work, kantoi. So, kita tak nak lah dekat situ. So, kalau boleh, kita nak komponen tu in and out kita cantik dan sihat. Tapi memang ada orang yang memang susah gemuk. Ada. Memang ada. Genetically. Genetically memang diorang susah. Sebab memang genetically badan diorang. Tapi kebanyakan yang macam tu, they take things for granted. And their blood work memang selalunya kantoi. Macam mana pula yang genetically mudah gemuk? Betul ke wujud Ada. benda tu? Ada ya, because ada hormon. Kita kena faham ada PCOS. Sekarang kita panggil PCOS, PMOS tuan-tuan dan puan-puan. So, ada juga masalah hormon, especially perempuan lah. Ada juga lelaki yang ada orang kata tu masalah genetically hormon yang susah nak turunkan berat badan dia certain age. Masa dia muda-muda dah akan cakap, masa saya muda-muda saya kurus okey je, tapi certain age ni saya hit. Lepas kahwin ke apa, tak tahulah isteri masak sedap ke apa ke, saya gemuk tapi susah nak kurus macam dulu. Sebekas kita punya hormon kita berubah daripada fasa hidup kita. Tu memang betul lah, memang ada. So that's why I kata nak turun berat badan ni saiz, you kena tengok bukan daripada satu sudut sahaja, daripada semua segi sudut. So that's why I tak suka macam nak cakap macam, oh you ni gemuk. Tapi kita kena faham and kita be more empathy kenapa orang berbadan besar dan asyik berbadan kurus. Kita kena faham the reason behind that juga. Faham? Somehow dululah masa kita berisi, masa saya lah DC sendiri, isu yang paling menyebabkan benda tu jadi normal adalah bila kita sendiri among the fathers. Biasalah jadi bapa. Biasalah kita dah bapa-bapa, badan kita macam ni lah. Kan? Sampai satu masa dia dah makan kita punya diri kita terlalu banyak. Sakit belakang, tak, tiba-tiba ada satu pain yang tak tahu datang daripada mana. Tak. And somehow dia hilang terus bila alhamdulillah bila dah capai berat badan ideal. Okay. Ini saya tak nak lah pergi but actually kan, badan Ronaldo, Cristiano Ronaldo lah actually kan. Dari sudut perspektif nutrition lah, is it healthy sebenarnya? Macam dia betul-betul nak jaga body fat mesti 7%. You personally rasa benda tu healthy ke tak? Sebab ada orang kata macam tak boleh rendah sangat, sentiasa rendah sangat. Okay, kalau kita sebut tentang Ronaldo, dia ni ada tim nutritionist dia sendiri. Bukan satu tapi 4. Untuk dia seorang? Ya, dia hire sendiri. Dia ada dietitian and also nutritionist. Dia ada own strength and conditioning sendiri. Bukan club punya. Dia sendiri ada. Dan dia mengamalkan pelbagai macam oxygen chamber, hyperbaric chamber sendiri beli dan sebagainya. So, benda-benda ni, dia bukan buat orang kata tu macam, contoh kalau macam club, target less than 10%, dia target 7% sebab dia sendiri, orang kata contohlah macam off season orang macam okay huha-huha, dia tak. Sebab dia pun tak minum, dia pun tak merokok dan sebagainya. Sebab dia tahu dia capai satu benda tu, dia boleh perform lagi. So mungkin ada certain that works on him. Dan kita tak boleh nak kata that works for everyone. So saya ada certain athlete saya target less than 12%. Dekat kelab bola sepak, saya target 12% body fat percentage. So kita buat skin fold dan sebagainya. Setiap side mana ikut position, kita kata ke position ni belah sini, bawah upper body saya nak kurang. Kita ada target kita sendiri. Tapi kita ada juga certain because of the genetic, dia tak capai that target tapi dia perform on the field. Okay, so sebab dekat bola sepak, kita bukan buat weight loss center. Kita nak dia perform atas padang. Kalau sebabkan body fat percentage dia 40%, but dia boleh perform atas padang. Tapi bila kita turun bawah 12%, dia tak perform atas padang. It doesn't work like that. So, bila kita tengok macam ni, okay, it's okay for you for 40% as long as you work dekat padang, you perform. So, kita kata kat sini, nak kata menjawab soalan Muaz tadi kata 7% ni betul ke tidak? Because it works on him. But not for everyone. Yeah. Okay.
Tapi untuk capai 7%, not tayar 7% lah, capai 12% pun a lot of work lah actually. Yalah sebab A lot of work, sebanyak benda nak kena korban, you tak boleh makan macam-macam. Even personally saya memang haram nasi goreng. Nasi goreng haram, roti canai haram. Yalah. Apa saja yang high dengan oil, Oil. fat kita memang tak boleh makan. Kalau you, Our culture macam tu kan. So kita nak capai that certain percentage, kita kena ada korban sikit lah. saya pun memang target sampai 12 je. Tu Okay, sampai 12 sahajalah. Tu pun target. Kita tak tahu, tu target. It's okay, very good. At least you have something you want to achieve lah. So because it motivates me untuk macam before I eat, no. Kau ada goal lah macam tu You lah. have a goal. You have a big why. Macam saya cakap tadi, you have a big why. So if you have a really strong big why, tuan-tuan perempuan dekat luar sana, tak payahlah jadi atlet pun. Cukup sekadar sihat tu, sihat daripada segi yang saya cakap lah, in and out. Get your big why. Cari you punya own big why. Apa? Untuk anak-anak ke? Untuk diri sendiri, tak nak susahkan? Ataupun kalau orang Muslim kena fikir, kalau tak ada komitmen pun, fikir yang you punya badan tu adalah amanah daripada Allah. Okay. Ada, katalah tiba-tiba lah saya nak jadi atlet pro. So Zira boleh jadi saya punya nutritionist lah. Nanti kita bincang payment. Bukan bincang payment lah. Gitu. InsyaAllah tu ada rezeki kan. Boleh ada 4 dari nutrition. Allah Rabbi tu kalau kaya sangat tu. Ya Allah. Sebab yang saya tahu kalau macam Ronaldo, dia tak boleh even dia kena ada chef sendiri sebenarnya masak untuk dia. Dia tak boleh makan sebarang. Everything is calculated to the very gram lah. Microgram pun dia kena kira. So I think kita orang saya dah habis sebenarnya soalan. Ada soalan daripada penonton tak ada? Okay, kita ada sedikit dah ada lah gambar-gambar. Selangor FC ada buat program. Betul. Apa program tu, boleh tak share sikit? Alright. Okay, so semua orang tertanya-tanya. Macam tadi pun saya tanya. Soalan pertama tadi tanya. So sebenarnya sport dietitian, sport nutritionist ni buat apa? So kita ada program pada 12 hari bulan ini. Dia terbuka kepada semua orang. Especially kalau you nak tahu sebenarnya bola sepak behind the scene dia buat apa. So this is the person, the very own practitioner akan bagi tahu you all. Dan this workshop bukan duduk je tau. Demonstration. Tadi saya cakap monitoring fluid. Week in, week out. Macam mana? Dekat sana dia tunjuk dekat padang. Nak timbang berat badan sebelum selepas. Nak apa ikut protokol. Strength and conditioning akan ajar you macam mana nak buat warm up. Macam mana dekat bola sepak kita buat macam mana sebelum. And then kita ada technical director kita sendiri. Coach Gamil kita daripada France. Dan semua komponen ada. Performance analysis, fisioterapi. Dan benda ni kalau kat tempat lain saya boleh cakap lah 500-600. Tapi because it's our first ever workshop, kalau related with Selangor, kita ada soccer school dan sebagainya, RM60, RM60. Tapi untuk di luar sana, yang bukan hanya RM100, you dapat goodies. And then you dapat makan. Morning break pun ada. Morning break ada. Lunch ada. Tea break petang pun ada. And the goodies semua tu dalam total lah RM120 punya booth. Dapat sijil tak? Ada sijil. Ada sijil. RM100. RM100 satu hari pagi sampai petang. I will sign up. Seriously, I will sign up. Sebab saya sendiri suka belajar benda ni. And saya selalu bagi tahu, and dulu coach saya pun bagi tahu saya, coach saya yang sebelum ni, dia kata if you eat, you train, and you live like an athlete, you will have an athletic body. Betul tak? Ya. Basic lah. Basic lah. So, my take from that is, better aku jadi atlet je. Why? Yeah. Better jadi atlet je. So, that's why I compete. And I betul-betul bukan macam daftar sebab kawan daftar janji habis. No. You have a goal. I have a goal. Maksudnya, kita dah hadir lah. Aku, event ni aku target berapa? Like, Malaysia, hari tu Terengganu Marathon, saya target sub 4, walaupun first marathon. Oh my god. I tak dapat sub 4. But Alhamdulillah dapat. Kita target sub 4. Kita mesti target. Betul. But saya dapat 4:27, 4:20. Wow, for the first marathon is quite impressive. Yeah. So my next marathon is Malaysia Marathon. Kita nak cuba beat that sub 4. Boleh. Cuba kita tak tahu. Wah, kita cuba. Tapi pokok pangkalnya yang utama adalah untuk jadi sihat. Betul, jadi apa untuk jadi sihat sebenarnya. So saya sendiri akan hadir
12 Julai 12 Julai. boleh Hari Ahad. tunjuk sekali lagi tak? Apa tadi? Boleh naikkan sekali lagi tak? 12 Julai ni 8 pagi hingga 6 petang. Saya sangat suggest untuk datang. Saya dah pernah pergi khusus dengan ISN. Itu pun hanya nutrition saja. Sahaja 200. Yang ini semua 200. ada. At Tahun least orang kata tu hands on. You boleh nampak. Especially yang macam berminat pasal bola lah. Tapi kita ada juga parents. Contohlah parents nak tahu sebenarnya anak-anak saya ni nak buat macam mana. Anak-anak saya ni umur 12 tahun tapi dekat Padang sepatutnya macam mana. So boleh tengok kat situ lah apa yang kita buat. Sebab this is actually yang pro team. So in order for you nak anak you pergi kepada pro team, you kena tengok lah sebenarnya pro team buat apa. Macam tu. Betul. Saya kenal daripada ISN tu pun. Actually sebab one of soccer parents Oh, so bagi tahu macam mana dia, macam dia dah pegang jadual tau. Anak dia punya, macam dia tengok anak dia lari apa semua, rupanya dia pergi khusus dengan ISN. Dia akan tengoklah anak dia hari ni sprint macam mana, anak dia hari ni ada gelong ke, maksudnya lompat dia ada tak betul ke kan, ataupun ada macam tak balance kiri kanan semua kan. So dan kita tanya dia, baru dia bagi tahu pasal AKK, Akademi Kejuruteraan Kebangsaan. So saya dah pergi 2 course dengan AKK. Saya nak pergi, saya target sports nutrition yang level 1 sorry, sports science level 1. Ada sport sana. Tapi asyik penuh. Dia macam pisang goreng. 30 minit je penuh. Betul. Asyik penuh je. Buka yang tahun ni 20 minit je penuh. Betul. Memang penuh. So So we can see that there's a lot of demand. So kebetulan ada kat sini, kat Selangor FC, and then from the practitioner itself. So silalah datang. Tempat terhad, tapi we will try to accommodate lah dalam 70 orang macam tu. okay, dah ujung-ujung ada lagi soalan daripada viewers. Apa dia tu? Boleh kita entertain. Tarik Rahman, kesedaran atau teknologi membolehkan pemain bola yang meningkat tua seperti Ronaldo masih fit bermain? Maksudnya sama ada kesedaran ke teknologi yang membolehkan Ronaldo masih main macam sekarang? It's actually both. Tapi paling utama adalah kesedaran sebenarnya. Kalau tak ada kesedaran, you tak boleh guna pun teknologi. Macam sekarang, AI ada semua. Tapi kenapa kita daripada 2 orang, jadi 2 daripada 3 orang, jadi obesity? Kalau ikutkan teknologi semakin lama semakin evolve, betul? Tapi it's actually because of kesedaran yang utama. And because of the kesedaran itu, barulah kita cari apakah benda yang kita nak implement. Salah satunya adalah daripada sudut teknologi. Contoh macam Ronaldo, dia amalkan macam-macam lah, dengan ultrasound lah, blue light lah, sebelum tidur pakai blue light lah, kena pakai hyperbaric chamber lah, semua tu. Sebab dia tahu benda tu, duit yang dia ada banyak, dia akan rollingkan untuk penambahbaikan lagi badan dia. Dia tak terhenti di situ. The best investment is the investment on your own health. True. Itulah the best investment. So health is Be it kasut sukan, be it makanan sihat, be it exercise is the best investment. ataupun ilmu, contoh. Knowledge macam kelas SFC ni kan, knowledge macam ni kan is the best investment. Saya sendiri memang pergi belajar untuk tahu. Last year saya pergi yang high performance training methodology. Kan saya pergi dengan dapat lecture daripada UiTM yang MSN punya advisor untuk beberapa team. So bukan senang nak access dorang ni. Betul. Orang busy. Dorang sangat busy, but sebenarnya facilities tu ada. And then 12 Julai ni pun ada dengan Selangor FC pun buka dengan kos yang sangat rendah, RM100 I think terlalu murah. Dengan makanan, dengan sebab kita punya sponsor pun boleh agaklah Gatorade, Decathlon dan sebagainya. So saya jemput semua untuk datang sebagai untuk diri sendiri ataupun untuk anak-anak ataupun untuk cikgu-cikgu, tolong bagi tahu cikgu-cikgu sukan kan, ataupun owner-owner kelab, penyelaras kelab sukan. Tak kisah apa sukan pun boleh kan. Betul. Cikgu sekolah yang ada macam cikgu PJ nak faham. Boleh. Ya. Baik, ada tak soalan lagi daripada ni? Okey, jadi kita dah sampai di penghujung rancangan. Okey. So dan sekali lagi Sebalik Kalam ni bersiaran secara langsung dari Ruang Kalam. Okay, inilah Ruang Kalam yang anda nampak ni. Studio rasmi Pixel Live. Okey, boleh tengok logo di bawah ni. Dan saya host anda Muaz Zaid. Dan kita jumpa lagi dalam episod Sebalik Kalam yang seterusnya. Saya ucapkan terima kasih pada Cik Zira kita.
dalam dunia penuh suara, ramai bercakap, sedikit yang bersuara. Ramai melihat, tapi tak ramai berani membuka mata. Kita hidup dalam ramai manusia, tapi sunyi dalam kepala, senyum di muka. Perang dalam jiwa, tentang trauma yang dipendam lama, tentang agama yang